Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi channel saya, jalan channel kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Korang bayangkan lah, macam mana kalaulah objek ni baling oleh budak tadi tu, terkena pada seseorang, terkena pada budak, Allah, kena ke bahagian kepala. So korang boleh bayangkan lah. Objek keras tu dibaling dari ketinggian yang tinggi dan jatuh atas kepala. Allahu Akbar. Memang jadi kes lagi lah, kes yang viral lah. So kau tengok tadi sikap seorang budak-budak lah, macam ke budak remaja lah, remaja yang sanggup lah. Orang kata mungkin dia punya ada hati yang dengki ke dengan budak-budak yang kat bawah tu, dan akhirnya dimbaling satu objek lah. So apa kawan-kawan, jom kita saksikan video pun bersama-sama saya. Let's go. Zas. So kau tengok lah, video yang berdurasi dalam 2 minit ke 3 minit tu, yang dirakam oleh CCTV yang berlaku di PPR tak pasti kat mana, tapi kawasan projek perumahan lah, rumah flat biasalah kan. Tapi yang terkejutnya ialah memang kadang-kadang kita biasa lah dengar dengan sikap penghuni rumah flat ni, bukan semualah, tapi kebanyakan lah, yang orang kata tiada tiada orang sikap berterima rasa ataupun sikap yang orang kata tak elok lah. Apabila kebanyakan dia orang ni membuang sampah lah, daripada tingkat atas sampai ke bawah. Macam-macam dia orang buang. Kadang-kadang kita dengar buang sampah, lepas tu buang meludah. Satu orang kata sikap yang tak patut lah orang kita amalkan lah. So tadi kalau tengok kejadian tadi tu, memang satu benda yang kita tengok
sepatutnya tak terjadi lah. Okay? Apabila satu objek yang besar, yang keras dibaling daripada tingkat atas, dan kita boleh dengar ada kanak-kanak tengah gembira riang bermain di kawasan bawah tu, dan tiba-tiba dia campak okay, kita pun tak pasti apa motif dia tu, dan kita mohon pihak berkuasa mengambil tindakan yang tegas kepada penghuni-penghuni macam ni. Terutamanya kita tengok remaja tu dia masih muda. Okay, macam baru-baru ni kita tengok kes yang melibatkan pemandu mabuk, okay, melanggar seorang abang tu hingga meninggal dunia, dan apa komen peguam yang mengatakan dia tu masih belia dan masih lagi banyak peluang. Dan kita tengok kejadian ni, kita tengok bukan kita nak melibatkan kaum tapi kita tengok sikap individu tu sendiri apabila dia tergamak untuk membaling objek yang keras besar juga tu ke bawah. Dan kita boleh bayangkan kalau kena bahagian kepala, kena bahagian badan dan cedera, dan jadi kes okay, kalau mengakibatkan kematian, kes ni boleh didakwa atas sebab kematian. Dan alhamdulillah saya rasa tak ada dengar tak ada kes yang, kalau kes ni mengakibatkan kematian budak tu, memang benda ni akan jadi sebagai barang bukti yang kukuh dan dia kata budak tadi dah dikutip oleh pihak polis. Dan mohon pihak berkuasa ataupun pihak yang penduduk-penduduk yang dia tinggal di sekitar rumah flat ni, janganlah buat benda-benda macam ni, dah pantau juga ke anak-anak kita. Dan kepada abang yang kat bawah tu, bila berlakunya ada suatu objek yang dibaling daripada atas, yang orang kata kalau sampah ke meludah, ataupun yang lebih teruk lagi bila melibatkan suatu objek yang keras dan besar, cepat-cepatlah buat report polis dan jangan biarkan perkara ni dijadikan sebagai benda-benda biasa. Okay? Sebab dia mengakibatkan sikap dan orang kata moral penduduk tu ataupun individu tu. So saya mohon perkara ni sebagai jadi pengajaran dan tindakan yang tegas perlu diambil kepada individu yang tersebut yang membaling objek keras tu, agar menjadi pengajaran kepada semua. So apa komen korang berkenaan video ni? Lebih baik kita mencegah daripada mengubati okay? Sebab apa, kalau kena kat kepala, kawan tu hilang, mengakibatkan kawan tu jadi kecederaan teruk, bayangkanlah. Okay? Memang menyesal tak sudah. Okay, setakat itu saja pesan saya untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe video saya, tinggal ke bawah. Tinggalkan komen ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.